Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nick Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya dah buat 2 video dah pasal Honda CBR 950R E-Class ni. First kali adalah video review, yang kedua adalah video test ride. Jadi kepada apa semua yang mana yang belum tengok lagi video-video tu, hampa boleh pergi tengok dulu. So dalam episode kali ni kita akan cuba untuk test kecerahan lampu motor ni, dan lalang tu kita akan cuba sekali untuk test top speed motor ni. Alright, motor ni dia masih pakai kunci lagi. Okay, ni kunci dia. So cara nak start macam biasalah. Hampa masuk kunci kat lubang ni, pusing kunci ke kanan. Okay, panel meter akan menyala, lampu pun akan menyala. Lampu dia fully LED. Lampu depan, lampu signal depan, lampu belakang, lampu signal belakang, semua fully LED. Jadi kalau nak tahu terang ke tak terang, jom kita pergi test tengok. Let's go. Okay, so macam inilah kecerahan lampu low beam dia. Weh, terang gila weh lampu dia. Nampak? Terang kau-kau ni oh. Tak apa, kita layan dulu ni lampu low beam. Layan dulu. Okay, so untuk dia punya lampu low beam, seriously memang sangat terang lah. Okay, especially di bahagian tengah ni lah. Memang terang gila, memang cerah. Daripada jarak dekat ni depan motor sampai ke depan sana tu, so lampu dia terang, suluhan dia tu pun sangat jauh ke depan, dan dia punya coverage area pun sangat wide. Okay, kita boleh nampak belah kanan, tengah, kiri, semua dia cover elok. Dan apa yang bestnya, yang saya perasan, lampu untuk version baru ni lebih terang berbanding dengan CBR 950R yang version lama, yang V1 tu. So lampu low beam dia pun memang mantap dah. Sekejap lagi kat depan tu kita try buka dia punya high beam lah. Kita tengok padu ke tak padu. Okay, ni lampu low beam, ni high beam. Okay, lagi sekali, low beam, high beam. Jadi bila buka high beam ni, dia lebih fokus di bahagian tengah lah. Okay, suluhan dia tu pun suluhan dia tu lebih jauh dan lebih tinggi. Untuk coverage area dia tak wide sangat. Cuma apa yang bestnya adalah bila kita buka high beam, lampu low beam dia masih stay lagi. So dia macam saling melengkapi lah. Ada setengah motor bila hampa on dia punya high beam, low beam padam, yang tu potong steam lah. So macam sekarang ni, nampak ni low beam. Kalau hampa nak lagi terang, lagi tinggi, ni high beam. Tapi kalau dekat jalan yang betul-betul gelap, baru hampa boleh perasan lah dia punya perbezaan tu. Okay, tadi mungkin hampa tak perasan sangat sebab belah sana macam cerah sikit. Sekejap lagi saya nak demo kat hampa dekat depan ni. Sini gelap sikit lah. Okay, ni lampu low beam, ni high beam, nampak? Okay, lain sekali. Yang ni low beam, yang ni high beam. Baru ketara kan. Lain sekali. Depan tu ada signboard ujung tu, sampai tengok. Okay, ni lampu low beam, yang ni high beam. Okay, so kalau hampa lalu jalan yang betul-betul gelap, hampa buka high beam, memang terang lah. Jadi overall, untuk dari segi kecerahan lampu, bagi saya memang tak ada masalah. Lampu dia memang terang dan memang safety. Mantap bosku. Okay guys, sekarang kita akan cuba untuk test top speed motor ni. Kalau untuk motor yang cc besar, memang saya akan test dekat jambatan kedua Pulau Pinang lah. Kalau motor yang 250cc ke bawah, barulah saya akan test dekat jambatan pertama Pulau Pinang. Sebab jambatan first tu, dia punya jalan, dia punya joint tu tak sama level sangat tau. So kadang tu bila bawa laju, dia macam agak bumpy sikit. Dia melompat-lompat sikit lah. Jadi that's why lah untuk motor cc besar, memang saya akan test kat jambatan kedua Pulau Pinang. Jalan dia lagi elok, lagi sama level, lagi selamat lah orang kata kan. Okay, jadi macam biasa, sebelum saya test, saya akan pesan sikit lah. Top speed untuk sesebuah motor ni, dia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antaranya adalah first kali, berat badan rider. Lepas tu keadaan jalan dan juga keadaan cuaca. Setiap situasi yang berbeza akan menghasilkan result ataupun top speed yang berbeza. Tujuan saya buat video ni hanyalah sekadar info saja, okay? Bukan nak race, bukan nak lumba, bukan nak lawan lah siapa dapat top speed paling tinggi. Hanyalah sekadar info saja, saya nak cuba untuk test performance engine motor ni. Jadi kita relax, kita santai, kita chill je, alright? Apa-apa pun, jangan sesekali tiru aksi ni. Berita baik kepada semua orang Penang dan yang berdekatan. Lepas ni kalau hampa nak beli motor dekat mana-mana branch Telco Motor, ataupun kalau hampa nak beli motor dekat Honda Big Wing Georgetown, sebelum beli tu hampa boleh roger saya dulu. Saya akan minta hampa punya details, contohnya macam hampa punya nama, hampa punya number phone. Lepas tu saya akan forward dekat staff mereka under saya punya recommendation. Apa yang hampa akan dapat adalah hampa akan dapat extra free gift voucher. Contoh kalau orang lain dapat 200, hampa akan dapat 250 hingga 300.
Kalau orang lain dapat 300, yang pakai dapat 350 hingga 400. Bergantung pada model motor tu dan juga harga dia lah. Dan satu lagi, hampa juga akan dapat free merchandise daripada saya. So ingat lepas ni kalau nak beli motor, roja-roja. Okay, saya minta sabar ni, top visor dulu. Start engine. Alamak, bunyi dia tak boleh tahan weh. Sur. Tapi secara jujurnya, jantung saya duk dudak-dudak ni. Dah lama tak bawa motor sisi besar. Kan, kalau top speed yang 200 ke bawah, 1 lebih, 18, 19 tu, orang kata bukanlah nak belagak kan, tapi dah biasa lah juga. Tapi untuk top speed yang 200 ke atas ni, jarang-jarang lah saya nak test. So tak apa, apa-apa pun safety first. Kan, top speed juga, tapi safety first. So insyaAllah saya akan test dengan berhemah orang kata. Okay, masuk gear dulu. Okay, jom kita pergi depan tu. Disebabkan motor ni dia ada e-clutch, jadi lebih senang dan smooth untuk handle dia punya gear transmission. Mungkin saya akan start dari gear 1 kot rasanya. Kita akan start dari sini lah. Okey. Okey, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay guys, tadi view dia tak cantik sikit. View lari sikit, bawah sangat. So saya akan cuba lagi sekali. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Jadi macam apa boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya berjaya dapat dengan motor Honda CBR 650R E-Clutch ni, paling tinggi tadi adalah 249 km sejam pedometer dan juga 232 km sejam GPS. Padu gila weh, hari tu. Apa sebelum ni saya biasa test tau CBR 650R yang V1 yang versi lama tu. Yang tu saya dapat 245 km sejam pedometer dan 228 km sejam GPS. Cumanya saya tak pastilah, mungkin sebab saya test jalan yang berbeza. Masa dulu saya test arah yang nak ke Batu Kawan, tapi sebab tadi saya dah test dah, tapi tadi view macam tak cantik lah, kan angin kuat apa semua kan, view kamera tak cantik. So saya guna arah yang bertentangan pula. Saya buat 2 kali, masa pergi test, masa balik pun test. So video yang ni adalah video yang dari arah Batu Kawan nak menghala ke dalam pulau ni lah, dalam island lah. So mungkin dia punya rintangan angin berbeza ke apa ke, that's why dapat result yang berbeza lah. Tapi senang cerita, untuk version ni
memang dapat top speed lagi tinggi lah. Selebihnya tu ikutlah hampa nak test kat highway ke apa kan. Mungkin boleh naik sikit lagi, mungkin boleh sampai 250 ke 252 macam tu kan kalau atas highway. Tapi walau macam mana pun bergantung pada berat badan masing-masing lah juga. So overall dari segi performance engine bagi saya memang tak ada masalah langsung. Okay, seriously memang mantap, memang padu lah. Dah lah enjin padu, senang nak bawa pula kan. Tapi yang saya perasan memang untuk yang version ni memang dia rasa lagi smooth lah. Dan satu lagi yang saya perasan, dia punya, orang kata apa, bila kita tarik gear tu, dia punya RPM tu, dia punya mengerang tu awal sikit tau. Kalau yang version lama saya boleh tarik sampai high RPM, dia tak rasa pelik. Tapi yang ni bila saya tarik dah main dekat 9000 RPM macam tu lah, 9000, 9500 macam tu, dia dah main macam rasa mengerang lain macam sikit. So memang perlu masuk gear lah. Saya pun tak berani nak tarik sampai apa red line ke apa kan. Tapi tak apa, walau macam mana pun top speed tetap apa, top speed dia masih padu dan mantap. Okey, dari segi kecerahan lampu pula, untuk kecerahan lampu pun bagi saya memang tak ada masalah langsung. Okey, lampu dia macam apa tengok tadi, memang sangat terang. Low beam dia memang puas hati lah, memang full package memang dia bagi, terang, suluhan pun jauh, lepas tu coverage area pun wide. Dan dia punya lampu high beam, bila hampa buka high beam tu memang suluhan dia tu pun suluhan dia lebih jauh dan lebih tinggi lah. So memang terang, memang safety. Okay, tak ada masalah. Tapi senang cerita, motor ni dia lebih kurang lah macam CBR 650R yang lama tu. Kalau kita tengok dia punya ni lah, spek apa semua kan, lepas tu dia punya fuel tank, dia lebih kurang sama. Cumanya ibarat macam yang version E-Class ni adalah upgraded version kepada yang CBR 650R yang lama tu, yang V1 tu. Dia ada improve sikit-sikit lah kan. Contohnya panometer, sebelum ni panometer digital LCD je, sekarang dah pakai TFT. Lepas tu dah boleh connect dengan smartphone apa semua kan. Then ada ni lah sistem E-clutch. Lepas tu quick shifter pun secara tak langsung dia jadi up and down lah with auto blipper lah. Sebab sebelum ni yang CBR lama tu dia masih pakai kabel, throttle kabel. Tapi macam sekarang ni dah pakai ride by wire. That's why dia boleh buat up and down punya quick shifter lah kan, with auto blipper lah. Selain daripada tu yang lain semua sama lah. Design lah kan, design pun memang berbeza lah. Kali ni bagi saya nampak lebih sporty, lebih modern. Dan dia dah perkemaskan lah sikit-sikit. Apa yang contoh macam USB charging port pun sekarang ni dah ada macam cover getah tu. So yang mana yang kekurangan daripada yang version lama tu, dia dah upgrade dan dia buat untuk version ni lah. Yang tu je lah kan. Yang selebihnya lain semua sama. USD fork pun masih sama juga, SFFBP 41mm. Lepas tu 2 channel ABS, traction control, brake caliper Nissin. Yang lain semua lebih kurang sama lah. Aduh lah, memang smooth gila. Okey, cumanya satu benda je lah, kalau kita nak cari dia punya negative side tu, upshift smooth tau. Cumanya macam saya cakap dalam video test ride sebelum ni lah, dia punya downshift tu, contoh lah ni gear 6. Kalau kita drop gear, lagi saya drop dekat depan sikit lah. Okey, contoh kita drop gear, gear 6 nak pergi 5 okey. Dia rasa smooth juga. 5 nak pergi 4 pun okey. 4 nak pergi 3 dia akan ada bunyi cekak sikit. Dengar. 3 nak pergi 2, dia macam, dia okey lah. Dia okey tu okey. Cuma dia punya, bagi saya lah, dia punya blipper tu, auto blipper tu, dia macam delay sikit tau. Hampa tekan, hampa drop gear, cekak, boom, baru dia jadi, baru dia ada dia punya engine braking tu. Kalau quick shifter up and down yang biasa, yang tanpa E-clutch lah, dia on the spot. Contoh ni lah CBR 250RR saya tu ke, ataupun apa-apa je lah kan, ZX25R ke, Tracer GT ke contoh kan. Okay, bila hampa drop gear, hampa tekan je, dia boom boom boom, dia on the spot. Tapi macam ni, dia macam dia bunyi drop gear, cakap, lepas tu baru dia engine braking. Yang tu je lah yang saya boleh komen. Tapi upshift memang tak ada masalah, memang smooth lah. Tapi apa yang pasti, memang dengan adanya sistem E-clutch ni,
dia sangat memudahkan kita untuk bawa motor ni lah. Lepas ni budak-budak sekolah apa yang mana yang ada duit kan, anak orang kaya apa ke, pergi sekolah siap-siap boleh bawa motor ni. Sebab dia sangat mudah. Contoh macam ni gear 4 kan, kalau kita lepas minyak pun, lepas minyak, kalau kelas biasa dia akan mati enjin lah sekejap lagi. Bila RPM low kan, dia akan mati enjin. Tapi ni nampak dah low RPM, enjin tak mati weh, dia stay lah. Cumanya dia suruh hampa drop gear lah kepada gear 1 balik. Nampak. So yang tu je lah kot. Lain tak ada nak komen apa. Semua lebih kurang sama je, macam CBR yang lama juga. So kepada Honda Motorcycle Malaysia, tahniah dan syabas sebab bawa masuk sistem ikhlas ni dekat motor ni kan, dan version ni masuk ke pasaran Malaysia. Cuma satu je lah, saya yang mewakili rider-rider kat Malaysia ni, yang especially peminat Honda, tolonglah bawa masuk sistem ikhlas ni pada motor-motor yang 650 ke bawah, especially yang 250 lah. Confirm laku teruk kan. Cuba yang CBR 250RR, apa CB 250R ataupun CBR 500 ke kan. So tolonglah bawa masuk sistem ikhlas ni kepada motor yang CC lebih kecil lah, especially 250. Sebab 250 ni memang ramai sangat peminat dia. Jadi kalau kata bawa masuk sistem ni dekat motor tu, confirm laku teruk punya, jangan risau. Rasanya tu je lah kot apa yang saya boleh komen pasal motor ni. So kalau hampa ada sebarang pendapat, hampa boleh share di ruangan komen. Ok guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.